Assalamualaikum. So hari ini hari Jumaat 28 November. Ni keadaan semasa di Bandar Kuantan. Sejak semalam hujan lebat tau. Sekarang ni masih hujan. Tapi keadaan paras air Sungai Pahang nampaknya masih lagi belum tanda-tanda nak melimpah. Dan keadaan jalan di Bandar Kuantan masih lagi boleh lalu. Tapi tak tahulah, lepas ni saya nak balik KL, nak lalu Tok Gambang. So tak pasti keadaan semasa macam mana. Tapi setakat ni di Bandar Kuantan masih lagi hujan lebat, selebat-lebatnya. Tengok, langit hitam lagi, air lagi melimpah-limpah. So hati-hati untuk semua yang travel hari ini nak menghala ke KL ataupun nak menghala ke Pantai Timur. Tengok jalan masih lagi okey, masih boleh lalu. So okey saja untuk keadaan semasa di Bandar Kuantan Pahang. Assalamualaikum.